Slide petak, slide bulat. Mana satu nak pilih ni? Halo, Assalamualaikum guys. Okey, kat depan saya ni ada dua jenis karburator daripada Umar Racing, iaitu PWK dan VR. Apa beza kedua-dua karburator ni? Jom kita rungkaikan. Okey, kat tangan saya sekarang ni adalah karburator VR, atau lebih dikenali dekat luar adalah karburator PE ataupun slide bulat. Apa kelebihan dan kekurangan slide bulat ni? Kalau korang nampak sini, dia punya slide ni dia ada curve sikit sebab dia slide bulat. Jadi angin yang disedut semasa bukaan throttle tu, dia akan create turbulence. Maksudnya dia akan create angin tu bergelora ataupun berpusing. Jadi bila slide naik, minyak naik, angin yang masuk untuk keluar kat sini dia akan bergelora, akan pusing-pusing. So maksudnya dia akan jadi respon tu delay sikit berbanding dengan PWK. Tapi kelebihan dia pula, dia lebih jimat minyak berbanding PWK dan juga dia senang setting untuk korang yang dah biasa dengan main karburator. Okey, untuk karburator VR ni kami cuma ada saiz 28 saja. So kepada sesiapa yang nak upgrade karburator korang tu untuk jalan-jalan town ke apa, korang boleh try karburator VR ni. Berbeza pula dengan PWK daripada Umar Racing ni. Apa beza PWK dengan VR pula? Yang PWK ni untuk sesiapa yang cari fast response. Kenapa fast response? Bila korang tengok sini, slide dia slide petak ataupun flat slide. So maksudnya kalau angin masuk kat sini dia cantik, lurus, dia tak bergelora macam VR punya. Bila angin masuk, slide naik, minyak naik, angin tu terus ke belakang dengan cantik. Jadinya motor korang akan dapat fast response. Apa pula kekurangan dia? First, minyak mesti lebih kuat berbanding dengan VR. Dan setting dia bukanlah nak kata susah, cuma korang kena cari setting yang betul-betul ngam dengan motor korang. Okey, untuk PWK ni kami ada saiz 24, 28, 30, 32, 34 dan 36. Saiz ni bergantung kepada spek motor korang lah. Kalau 63 biasanya pakai 32 ataupun 34. Tapi tengok pada spek sebab benda ni subjektif. So korang kena tune betul-betul mana yang sesuai dengan spek motor korang. Siapa yang nak kelajuan, performance, korang boleh pakai PWK sebab mana-mana rider yang untuk perlumbaan memang dia akan pakai PWK berbanding VR. VR ni untuk daily use kebanyakannya. Jadi PWK dengan VR, slide petak atau slide bulat, mana korang pilih? Cuba komen.